Okay guys, kita tempat sini bukan influencer lah, tak adalah. Kita jumpa dengan family daripada Malaysia. Ni nama siapa ni? Amirul. Amir. Guys, hari ni kita dapat cuaca yang baik tengah hari sebelum petang. Kita boleh nampak Mount Cook daripada sini. This is the viewpoint Lake Pukaki. Mount Cook depan sana. Hello Mount Cook. So kita dapat nampak adanya mountain ranges depan sana. Semalam kita jalan di sana waktu hujan. Tapi hari ni Masya Allah. Okay, Mount Cook, the highest peak in New Zealand itu dia. Alhamdulillah, kita baru sampai ke Lake Tekapo. Masya Allah. Probably gonna be staying there. And kita akan lihat. Itulah Lake Tekapo. Kita nak cari makan dulu, lapar. Dan di sini ada one Indian restaurant. Walaupun ni Indian restaurant, tapi ada review cakap memang dia gunakan daging halal. Macam yang the one yang kita makan tempat Grey Mouth. So we gonna ask them dulu, dia orang gunakan apa brand. Kalau ayam dia gunakan brand Brinks, memang halal. Orang Islam di sini dia cakap dengan aku, Brinks punya brand ayam yes halal. And also that fern leaf itu untuk daging-daging memang halal insyaAllah. Sudah. Okay guys, dah tanya, dia cakap semua certified halal. Daging-daging dia certified halal, alhamdulillah. Yes, betul lah, New Zealand memang mudah nak cari makanan yang halal. Because daging dia, ayam dia memang halal. So ni dia punya menu guys. You can see. I'm gonna take naan lah. Tengok dia punya cantiknya ni nampak. Antipode sparkling. Oh, stylo I'm gonna get dia punya naan dengan dia punya daging kambing. I just want to eat meat. Dah lepas makan, kita jalan-jalan di tepi lake dia sekejap untuk turunkan makan. Aku jalan ghostan sebab apa? Aku nak tunjukkan korang belakang. Ya Allah, this is just amazing because this side dia kereta-kereta banyak, but this side Masya Allah, tengoklah keindahan alam ni. Subhanallah. Lake ni dia dah buangkan air dia, dah surut lah. Mengikut istilah Tasik kan yang ada dam, dia surut. Sebab tu air dia ni macam
rendah sedikit. Tempat sini dia ada dark sky observatory lah. Of course you got to pay. Aku tak tahu berapa harga dia. So malam-malam kau boleh datang sini and tengok the stargazing. Tengok bintang-bintang di waktu malam. Provided cuaca tak mendung lah. InsyaAllah malam ni mungkin ada chance. Kita baru belanja sedikit di Foursquare ni. Kita jumpa juga dia punya cashier tu orang Shah Alam. Dia tegur kita daripada mana. Wah, it is a good feeling dapat jumpa orang Melayu sini ya. Dia dah kerja sini beberapa tahun lah. Okay, so we got new information. Fernleaf dia memang halal. Brinksnya brand memang halal. NZCo halal. Lagi satu Tegel, T-E-G-A-L. And dia cakap Tegel barang frozen banyak. So semua halal, certified halal. Jadi tempat New Zealand ni nak cari barang makanan, kita boleh jalan sana ya. Jadi tempat New Zealand ni kalau nak cari barang daging yang halal, senang lah. Banyak certified halal. Senang. So di sini confirm pasal apa? Orang Melayu kita juga orang Islam. Dia kerja sini dah berapa tahun. Supermarket ni, jadi dia tahu. So that's new information So Brinks, B-R-I-N-K-S, ayam halal. Tegel, T-E-G-A-L, halal. NZCo kan, I think so, yeah. NZCo punya brand so halal. And one more brand, I forgot apa dia cakap. Tapi a number of brands kat sini memang sediakan makanan daging ayam, lembu, kambing yang halal. Because yang certified ada Muslim Slaughterhouse. Yang certified ada Muslim Slaughterhouse dalam diorangnya. Ya, tapi dalam packaging dia tak ada halal. But it is understood down here, memang orang tahu dia punya company. You go to the website, diorang ada cakap situ mana diorang punya produk yang certified halal, because diorang ada Muslim Slaughterhouse. Alhamdulillah, information baru. Kita nak check in kita punya Peppers Blue Waters Resort. So it's gonna look like this. This is the reception. This is kita punya hotel resort. And ini kita punya bilik 704 atas bawah. Let me bring you around. So masuk, this is 704. It is shared between 704A dengan B. So this is B. Let's go in. Di atas bawah. And when you go in, on the left side is a toilet. Spacious toilet. So you got a bathtub and you go, so we have a shower. Bersih. Dan terus masuk ke bilik tidur. Cantik So ni gambar-gambar semua memang New Zealand lah. Dan we have the lake view. Masya Allah. And this can be open. And we can see. Kita boleh jalan keluar sini. A mesmerizing view. Then let's go upstairs. Dia tingkat 2. Di bawah ni bilik tidur. Tapi di atas adalah kitchen, tempat makan, tempat masak. So closet dia. And di sinilah adanya tangga. Go up. But look at this guys. Wow, cantik gambar ni. Naik atas.
And you will see this. Besar tempat masak dia. So tempat supermarket dekat saja. Boleh beli barang-barang. Macam tadi kita dah beli barang-barang kita nak masak. And the fridge, very big fridge. They will always give free milk. You boleh tak beli barang-barang banyak di sini. It's provided. So it's a gas cooker. And dia punya sinki, dishwasher. Ada oven. And living room sekali. Ini penting kalau waktu sejuk they have heater dengan aircon. And then together with the TV, right? And again, of course, kita punya the lake view. So I'm gonna back up sikit. You boleh duduk relax sini minum kopi, watch TV ataupun just watch the lake. Look at the view. Sini boleh tempat relax. And this is the view, guys. Okay, inilah Peppers Blue Waters Resort di Lake Tekapo. Harga agak mahal sedikit, tapi untuk kita yang bersara ni kan, kita nak enjoy dengan pasangan kita kan. So it's worth it lah. Kirakan berbaloi lah kalau kita bayar sedikit pun. It's really amazing. Aku really recommend sebab tempat ni memang tempat rehat, tempat tenang, tempat untuk kita enjoy masa-masa yang kita masih ada dalam hidup ni, insya-Allah. Second day kita tempat Lake Tekapo. Sekarang kita nak pergi tempat punya reception untuk have a breakfast. Is breakfast included? Okay, they say down here diorang gunakan daging-daging ni semua halal, tapi cara masak kita tak tahu. So kita boleh cakap dengan chef nanti kita ada Muslim diet. Kalau tidak, kita makan telur dengan roti dan kopi sajalah. So ini tempat dia. Cantik. Semalam-malam, morning. Semalam-malam aku dapat sempat cuba astrofotografi. Okay, tak 100% jadi, but I learn something lah. So nanti aku cuba share gambar dia macam mana. So you tengok boleh tak aku jawab astrofotografi. But there's something new aku tak pernah buat. Yesterday, last night was the first time aku buat. Okay, di Lake Tekapo ni tempat kita duduk tu, semalam dah ada observatory kan. Jalan je about 5 minit dah sampai tempat this very popular the Church of the Good Shepherd. Okay, church ni it's a photographic punya icona. Fotografer banyak shoot kat sini. Tunggu masa-masa dia lighting bagus kan. So this is a very common punya landscape dengan apa ni icon lah basically kalau tempat Lake Tekapo ni. So this is the church, and sini tak boleh fly drone. Sayang sekali, kalau boleh fly drone, tempat dia memang very scenic, cantik sangat. Jom kita jelajah tengok dia church macam mana.
So dia masih berfungsi ya. Dia ada dia punya worship dengan adanya mass. Kecil saja. Sejuk. Angin kuat. Gereja dia mungkin boleh muat 50 orang maksimum agaknya. Kecil comel saja. Kat sini juga ada track. So boleh jalan-jalan about maybe 5 km ke apa. Very easy apa ni, walking punya track lah. Just by the lake ini. Dan tengok pemandangan tu. Okay guys, kita tempat sini bukan influencer lah, tak adalah. Kita jumpa dengan family daripada Malaysia. Ni nama siapa ni? Amirul dengan apa, pakcik-pakcik, ayah, ibu semua juga macam-macam. Sini. Tu dia. Ini dia orang punya dream lah nak datang sini ya. Saya sebagai tour guide happy lah dapat bawa dia orang datang sini. So kita ambil kesempatan jumpa meja kat sini, ambil kesempatan together and then lunch kat sini. Ya, siap semua tau, tengok. Nasi masak semua sendiri tau. Jadi ini memang tak apa, rindulah dengan makanan orang Malaysia, orang Singapura ni kan. Makan dengan view macam tu. Makan dengan view macam ni. Tengok. Masya-Allah. Makan. So saja boleh makan dengan view. Ini Donald Trump pun tak pernah experience ni. Orang yang kaya masa duduk di sini. Bukan kaya duit je, kaya masa. InsyaAllah. So memang cahaya apa dia punya scenes cantik betul lah. Once in a lifetime experience lah. Yeah. So you stay here and then you buat tour guide tempat sini lah. Bukan business lah, just for family and immediate friends. Siapa yang need the favour, I will do it lah. I will try to organise. Nice. Banyak lah. Lepas sini actually orang Singapura dengan orang Malaysia ramai sekali tinggal sini. Diorang pun ada association tempat Auckland kan. Ya, association Malaysian dengan Singaporean Melayu tu di sini. Semalam kita jumpa yang Malaysian Melayu kerja sini tempat Foursquare, dia kerja tempat Foursquare, cashier. Duduk dah ada berapa? 3 tahun dia kerja sini. Dia dari Shah Alam. Kita nak bayar, Ali ditegur. Dari mana? Terkejut juga. Shah Alam, saya daripada Shah Alam lah. Shah Alam lah? Shah Alam besar. Kampung Subang. Kampung Subang. Dekat airport tu. Okey. Cantik lah. Makan tempat sini memang tak sangka lah. Sebenarnya memang tak plan pun nak makan sini. So mula-mula nak cari tempat kosong, makan-makan tepi jalan dengan ada view sikit. Bila drive sini je, dia nampak meja ni, terus okay. We definitely can't get this anywhere else. Yes. Okay, patutnya dah check in 1 hour ago, tapi kita nak spend time kat sini je lah. Yeah. For the whole afternoon and then check in later lah. Cantik because malam the afternoon pun lagi lesser cloudy.
clearer sampai ke sunset. Pagi tadi dia cloudy. Okay. So kita bertuah lah dengan cuaca ya. Alhamdulillah. Ada rezeki. Ya. Malam pun clear. Ya. Kat sini ke yang tempat dia kata ada stargazing punya Yes. option tu? Nampak tak itu apa yang apa tepi tu yang ada, that apa dia call it, the observatory kan? Ah. You gotta pay down there. Tapi dia orang cakap the free stargazing tempat church ni. Malam. So, Malam-malam nanti kalau siapa berminat kita Boleh. stargaze Kita free. Stargaze tengok bintang. memang banyak sekali bintang. Bintang. We are in Lake Tekapo with my Yeah, that's the one. Jangan lupa like dan subscribe dan ikuti kami bersama di episod akan datang untuk menjelajah dunia yang terbentang luas ini.